Tapi lah ni Nana nak hajar cara-cara nak wis sedap. Kita somak dalam perut dia ni. Lah tu nenek kita jamin dulu tumbuk. Tak ada beleng-beleng pun. Tu. Jarah kata sambar kita. Hai, Assalamualaikum, sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Sebafan Channel. Lah ni Nana duduk di Puwila deh. Puwila Heaven Town Puwila. Macam biasa kalau kita jalan di Puwila kita kena ada bayi makan. Yang sok untuk buat bayi makan untuk kelo ialah kita buat gini. Miang pelapau orang panggil miang pelapau deh. Kalau Malaysia ni ambil pergi goreng deh. Kalau goreng tak sedap. Ya kena bakar dengan garam. Bakar garam orang panggil deh. Ni alat wacol ni. Wacol nyecoh deh. Nyecoh siput ya ada bawang putih, rak pakcik. Akar tumba lah ada hijau. Lepas tu ada garam, ada nise kabung orang panggil. Nise kabung. Lepas tu becing lah. Tapi lah ni Nana nak hajar cara-cara nak wis sedap. Nak wis sedap ikan kita lah ni. Kita nak buat ikan bagi sedap-sedap. Kita kena somat dalam ni. Tu. Kalau resipi Nana buat serah daun tumba pada apa nama ni? Selasih. Daun selasih ke gapo ni orang panggil ni. Ni daun selasih ni nak wis dalam perut dia tu tok bau gapo nama? Tok orang panggil tok gapo tok bahnya. Boleh makan. Kita ambil daun-daun ni lah bubuh. Lepas tu tumbuklah sikit deh. Wia bang. Tumbuk sikit. Ni cara boda-boda. Cara boda-boda hok Nana buat. Kalau siapa nak ikut, tak saya ikut mun. Gitu mudah-mudah. Kita somak dalam perut dia ni. Ni cara mudah. Kalau kita nak pergi kelo, nak pergi mana, okey? Buh dalam ni somak. Somak ya bang halba lah dia nya. Ala perut ni pun halus sangat ni. Tak apalah. Bagi dia berasa sikit-sikit. Lepas tu, kita nak tunggu orang jatan pingat api. Tak siap-siap lagi. Tu lama sangat dah tu. Tu. Hari ni nak cakap KL sikit ni. Sementara nak berasak tu, kita sumak ni dulu deh. Sumak siap. 1 ekor sumak. Nak biar pecah-pecah je. Kalau pecah-pecah kan. Jadi kata dia bau. Nak beri dia bau wak-wak gitu. Tu faham ambil ni pula. Boboh. Daun gapo selasih ke gapo. Kalau Malaysia deh. Kalau nak wis sedap deh. Kena pakai ikan goni lah. Ikan gapo ni orang panggil. Taptim kalau bahasa Thailand. Taptim kalau bahasa Malaysianya. Ikan gapo. Kalau Malaysia orang panggil talapia merah ke gapo tak tahulah. Cuba komen lah. Saya tak tahu ni panggilan apa dia. Ada Ile kata. Okey, sementara kita tunggu hari yang duk pingat kat depan tu. Ikan pun sudah tumak-sumak belakang dah. Lepas tu kita buatlah cicah dia. Cicah dia semua. Kalau nak bagi sedap, kita letak bawang putih untuk buat seafood. Letak garam sikit. Ni garam. Tumbuk dulu. Nakut je menayang kan. Masuklah dalam mata kitanya. Lepas tu, lada hijau. Lada hijau ni letaklah kalau suka pedas. Buat pedas. Kita suka banyak. Barulah sedap. Lepas tu, ni. Akar ketumbar. Akar ketumbar untuk dia bau-bau sedap gitu Kita letak kali. Lepas tu tumbuklah semua. Nak jadi Kelantan dah ni. Tak jadi KL dah. Tumbuk dulu. Tali kena bangun. Dia masuk manta. Tu kita buat bagi leik-leik. Cara dia tumbuk nak royak kata. Tu nak royak kata. Kalau kita nak blend bahan-bahan ni pun boleh. Tapi rasanya lain sikit. Kalau kita tumbuk kan dia rasa ni. Rasa bekas dia tumbuk tu lain pada lain. Sedap lagi pada itu tumbuk lah. Tu nenek kita jamin dulu tumbuk. Tak ada beleng-beleng pun. Tu. Kalau nak suka nak bubuh garam pun bubuh. Kalau siapa suka masak dengan kicap. Kicap tu pun boleh juga. Buatlah lagu mana pun Aci kata rasanya naik masing manis pedas masing. Bagi banyak-banyak manis. Ni ialah nisi kabung. Buh nisi kabung kita panggil
Ni setak ni sekabul letak lagi. Ha tu boya lei gak. Ni sekabul lah pula deh. Kalau nak bang wangi lagi, Nana bubuh ke ni? Ni daun ni. Ha ni orang lain tak bubuh. Kita bubuh nak wibang ya lalu. Jangan je banyak. Ha tu. Tapi Nana buat kena ada masing-masing manis biar cukup. Tapi nak sedap kena buat Cik Haji. Cik Haji bubuh. Ha kucah sikit, lepas tu letak asal lima. Tak asal lima nak sudah dah semo. Hijau sangat. Kalau nak molek campur dengan lada merah sikit, barulah comel. Ni kita tak secomel, kita nak sedap. Ha tu dia. Ha jarang kata sambal kita. Orang panggil namcim seafood. Oh sedap. Oh sedapnya. Oh sedap sungguh. Sungguh ni. Sedap sungguh. Nampak baru pun molek dah. Jadi kita kena garau-garau. Tahu you lekat mu bukan. You lekat banyak kau sedap ni. Tahu tak? Sebab gapo? Kalau kita buat ikan, jangan buat sisi. Kalau nak buat gini, nak bakar garam ni, jangan buat sisi. Kalau buat sisi semu, masih benar. Ha ni. Kalau dia masak ke, dia tak masak, dia bermolek ni gini ni. Ha tu. Tok garam. Kita tok garam semu biar dia lekat gini gak. Lepas tu ambil gi bakar. Jom. Mai. Ni tengok ni. Menempah-nempah. Tengok ni ikan di kita ni. Kalau dia lekat garam molek ni comel ni. Mai tengok dekat. Ni. Ni lambat sikit tak apa. Tapi dia tak ada angin dalam peng. Sebab dia ada go ni. Dia ada apa? Sisik lek luar. Ha tu. Okey ni tengok ni. Siap dah ikan bakar garam Nana miang pelapau. By Nana Supapon. Ni kita kena iris sini. Sini. Acik perhati tengok. Nampak hangit tu bukan hangit gapo. Hangit ni ya lapik dengan garam, ya lapik dengan sisik. Ya jadi isi dalam tak ada duk. Camelati. Tengok ni sedapnya. Patut garam tu dia sem. Orang panggil dia sem jerak. Dia jerak masuk. Bismillah. Tak ada masing pun. Jadi bermolek Isi pemolek isi isi pemolek sedap ni. Cara yang makan dia. Ambil satu, ambil goreng. Cara makan miang, ambil sayur, letak lasa siam, lasa Thai. Letak sini. Kalau tak ada lasa boleh makan dengan bihun pun boleh. Orang duk makan juga dengan bihun. Bihun ni letak tumbar, letak sikit. Letak ni isi ikan yang sedap-sedap ni. Tu cicah Nana buat saat ni. Ni gini. Cuah gini. Gulung dulu deh. Gulung gini, cap muak bismillah. Sedap. Masih naik masih. Sedap. Ni tengok awah Nana bubuh tadi nak tengok. Ni tengok. Ni. Ya jadi biasa kat tepi-tepi ni ke dia pahit. Kalau kita buh ni ke jadi bang halba. Tak pahit. Sedap. Tak pahit boleh makan habis. Untuk siapa hok mari di Puwila ke tak tahu nak buat makan gapo, kalau nak makan dengan keluarga menu ni paling sedap paling lalu mudah buat. Behel-behel pun sikit je. Pak mari beli sayur-sayur makan buat-buat sedap memang sedap makan ikan. Tapi apa nak tengok video lain untuk Nana masak lain pula nanti tengok selepas ni deh. Komen nak makan gapo nanti Nana buat. Bye bye, jumpa lagi deh.